Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Deadline Team. Baiklah, refleksi diri ini bertujuan untuk menilai dan menghargai kepelbagaian budaya yang wujud dalam kalangan masyarakat Sabah. Melalui pemahaman terhadap budaya mereka, kami dapat menanam nilai toleransi, hormat menghormati serta semangat perpaduan yang ada dalam kalangan masyarakat majmuk. Seterusnya, berdasarkan pengalaman yang kami dapati sepanjang subjek ini, dalam kuliah, kami melakukan perbincangan tentang amalan, budaya serta bahasa yang wujud dalam kalangan masyarakat Sabah ini. Apa yang kami pelajari? Kami mempelajari bahawa setiap etnik di Sabah mempunyai bahasa, adat dan pakaian dan nilai yang unik tetapi tetap hidup bersama dalam semangat perpaduan. Kami juga memahami pentingnya menghormati perbezaan dan mengekalkan warisan budaya supaya tidak hilang di telan arus moden. Refleksi perkembangan diri pula. Pengalaman ini dapat merubah cara melihat kami tentang kepelbagaian. Dahulu, kami hanya melihat secara umum, tapi kini kami lebih menghargai kepada nilai-nilai seperti toleransi, hormat menghormati dan kebanggaan terhadap asal-usul budaya sendiri. Masalah yang kami hadapi di Sabah adalah kurang faham dalam bahasa Sabah. Jadi, solusinya adalah kami meramaikan lagi kawan-kawan di Sabah. Komitmen untuk masa hadapan. Kami menghargai dan memelihara budaya di Sabah dengan menyertai pelbagai jenis program kebudayaan Sabah dan mengamal nilai saling menghormati antara kaum yang berbeza. Selain itu, kami juga berazam untuk memperluaskan etnik Sabah ini sebagai ilmu pengetahuan di mana-mana institusi, terutamanya di Sabah, dan menjadikan itu sebagai ilmu yang boleh diterapkan kepada diri seorang mahasiswa yang luar daripada negeri Sabah. Jadi kesimpulannya, di Sabah terdapat berbagai budaya dan kaum. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia saling menghormati supaya negara Malaysia aman dan. Nah, selain itu juga, refleksi ini mengingatkan kami bahawa kepelbagaian budaya di Sabah ini adalah aset yang berharga yang perlu dipelihara dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.